Kenapa ni? Ha? Luka, Pak. Tahulah luka. Kenapa? Luka kerana terjatuh. Tahulah jatuh. Kenapa? Luka lah. Tahulah luka. Kenapa? Luka pasal terjatuh, Pak. Mana punya orang kau bawa ni? Ini kawan saya, Pak. Namanya Ku Bidin. Tengku. Ampun, Tengku. Sebenarnya rumah Patik ada ku. Maklumlah Patik orang miskin. Tapi ni aku kelang Patik-Patik ku. Maklumlah Patik ni semangat je kuat. Tapi modalnya tak kuat. Kata orang nak memperkenalkan batik buatan Malaysia ku. Maaf ku. Kalau sudi datang rumah Patik ku. Sebenarnya Pakcik, Patik tahu Tengku. Ini perniagaan kecil-kecil aja. Yang ada pun ni Pakcik, sebenarnya saya bukan Tengku, tapi nama saja Ku Bidin. Saya bukan Tengku. Bukan Tengku. Bukan. Bobuih mula aku bercakap budak ni. Apa punca ni Mamat? Rosnah, Pak. Rusnah. Kenapa dengan Rusnah? Dia tak mau betul langsung-langsung. Ada ke patut dia langgar je? Tapi saya yang melanggar gerai tu tadi Pakcik. Tak sengaja, Pak. Takkanlah dengan melanggar gerai, dia mengikut perasaan membalas dendam dengan... Sudah, sabar. Ani tadi ada beritahu dengan Pakcik. Jadi, Pakcik minta maaf lah anak-anak Pakcik ni semua. Yang ni anak tua Pakcik, si Mamat namanya. Yang di gerai tu si Ani, nombor 2. Nombor 3 si... Rosnah. Saya pun begitu juga Pakcik. Dan saya minta maaf di atas kesalahan saya tadi. Pakcik pun begitu juga. Kau kerja di mana? Apa kau tengok? Pakcik, sebenarnya saya ni tukang ambil gambar saja. Kerja sambilan. Oh, kerja sambilan. Bagus. Bagus tu, bagus. Biarpun kerja sambilan atau gajinya kecil, asalkan jangan pun duit. Bidin, mari kita pergi mandi lah. Kau orang kalau orang tua bercakap, ada-ada saja. Helah, buat tak mau dengar. Pakcik bukan apa. Pakcik tak mau tengok budak-budak sekarang jadi jahat. Bapak tak nak minum ke? Hei budak ni, kau memainkan aku ya? Ha? Mak, Pak. Pak, nanti, Pak. Ajanya, mana tak nak berdiam.